kita dalam segmen Minit Ramadan, segmen santai kita untuk kongsi ilmu yang ringkas tetapi bermakna. Tak lama lagi Ramadan nak labuhkan tirainya. Tapi tak lama lagi juga kita nak sambut Hari Raya Aidilfitri. Tapi kawan-kawan tahu tak, selain daripada baju raya yang cantik, makan kuih raya yang sedap, sebenarnya ada amalan sunat yang kita digalakkan untuk lakukan pada pagi raya. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Nak tanya sikit boleh tak? Boleh, banyak boleh. Apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan sebelum kita pergi solat sunat raya? Oh, tak sabar nak raya. Okey. Kalau amalan-amalan sebelum kita solat raya banyak. Tapi saya kisah ringkas lah. Okay. Kalau kata sebelum solat raya, kita bangun pagi, kita hendaklah mandi dulu. Mandi sunat hari raya yang dituntut oleh Islam. Kita mandi, semua orang mandi, tapi mandi kita ni kita kena mandi yang ada niat, barulah jadi mandi itu yang mandi sunat. Okay, yang kedua, setelah kita mandi, kita pakailah baju baru nak rayakan. Kita pakai baju baru, baju yang cantik, sebab Nabi suka kita pakai yang cantik. Dan yang ketiga, kita sebelum pergi solat raya, kita kena makan dulu. Nabi suruh kita makan dulu, walaupun dengan sebiji kurma. Sunat kita makan dulu. Berbeza dengan solat raya adalah kita kena pergi solat dulu baru boleh makan. Yang keempat, kita kena pergi solat raya. Sebagai Islam, sebagai anggota Islam, kita kena belajar sembahyang sunat raya. Jadi kita masih kanak-kanak, belajarlah. Orang dewasa kena pergi sebab ia dituntut untuk solat hari raya. Dan yang kelima, kita hendaklah menghubungkan silaturahim antara satu sama lain kerana ia dituntut oleh Islam. Kita beraya kita nak rayakan, jadi raya kan, kita nak kan, kita kena buat silaturahim lah. Dan yang seterusnya, kita kena mendoakan antara satu sama lain. Seperti contoh, taqabbalallahu minkum, jawabnya minna wa minkum taqabbala kami. Satu lagi, sebelum akhir lah, kerja banyak lagi. Yang akhir sekali, ingat jangan lupa, selepas solat raya, esokkan harinya ataupun seterusnya, jangan lupa puasa 6 hari. Puasa yang sangat dituntut, yang menyamai puasa setahun daripada puasa Ramadan. Okey, selesai. Oh, macam tu. Okey Ustaz, terima kasih. Oh, macam tu. Menarik kan kawan-kawan? Jadi, korang janganlah lupa amalkan sunnah pada pagi raya nanti tau. Semoga hari raya kita lebih bermakna. Jumpa lagi. Bye.